Hari ini kita akan belajar cara untuk release lembing. Okey, release apa yang kita perlu faham. Release ni dia akan start daripada kaki, lutut, pinggang, shoulder, and then last sekali baru tangan. So, tunjuk dulu macam mana kaki dia akan start. Okey, pusing. Okey, gitu. Lutut halau ke depan. Okey, pinggang twist. Okey, macam tu. Lepas tu siku kita pastikan dia satu level dengan kepala. Lepas tu tangan still ke belakang. Kalau boleh tarik lagi ke belakang macam tu. Okey, dia akan jadi C. Okey. Ini saya akan baling dengan angle yang betul. Angle yang betul adalah macam ni. Bila kita nak baling tu, dia akan follow line, satu line je. Kita tak mau dia jadi macam ni. Ataupun kita jadi macam ni. Kita nak dia ikut satu line. Itu macam ada satu imagination line. Macam tu. Macam tu lah balingan. Barulah dia boleh terpacak. Masih?